Assalamualaikum, welcome back to my channel Is Anas. So sekarang kita berada di BMW Auto Bavaria di arah Damansara. Alhamdulillah kali ni dapat peluang untuk test bike motor BMW. So video kali ni aku bersama dengan Dira dan juga Yulina. So Dira pakai S1000 nya, pakai SR, dan juga aku akan pakai RT nanti. So ni dia tempat dia. So ni bahagian bawah kereta lah. So kita ke atas, ini bahagian motor. So dekat dia punya showroom ni semua jenis model ada. So yang the latest one pun ada, F450 ni. F450 ada. So ini yang ramai tergila-gila juga lah sebab harga murah, 40k. GS F450 GS. So bukan model tu je, skuter pun ada, model semua bike ada. Ni S1K besar agak depan-depan. Ni model SR. Dan last sekali ni model RT. So RT ni aku bawa yang warna biru. Ni dia. So ada macam banyak button ni, 1, 2, 3, 4. Oh ni macam setup button, pilih apa, on off, cruise control ada, mode ada, windshield ada. Ni start button macam biasa. Skrin dia besar banget. Ada radio, ada power outlet. Dia juga ada box side panel. Oh ini limited edition GS 1300. Jahri ada. Apa tak nama Jahri Auto Bavaria motor. Lawa. Ini full set ni, sekali dengan box pun ada design dia. There. So korang boleh datang cuci mata kat kedai dia. Lepas ni kita buat on board review motor tu. So hari ni santai-santai je, pergi Genting. Sini pun boleh cuci mata. Ada aksesori, ada riding gears, ada topi, kasut, helmet, semua ada kat sini. So korang boleh datang. So seterusnya kita akan tengok motor pula guys. So ini dia lah geng motor RT yang kita bawa. Tak tahu dia dah pasang 360 dah guys. So ni GSA, tapi sebab aku dah pernah bawa, so aku tak bawa ni. So Dina akan bawa SR ni. Where should we advise? Dia akan bawa motor S1K ni. Oh masuk harga 1 lebih rasa. Geng-geng dia. Sedap tu, tayar pun okey untuk tayar standard. Tapi tak tahu tayar apa, kita tengok je, tak kaji elok lagi. Macam kat Datuk. Download Aeromat. Ready dah ni. Dira pun ready juga, jangan jauh sangat. Memang tak kali ni nak je ni. Member tengah buka phone. Asal dia break. Tak apa-apa. Sebenarnya kau bawa penting kan? Masuk sini ke? Terus lagi ke? Masuk.
kiri ni eh? Ni. Asal betul pula. Wah, stres aku pasal ni. Saya tak nak ke depan. Ah. Okay, jom. Memori full lah, you. Yang malas. Let's go guys. Ada konten Anas lah. Contemporary. Contemporary. Tu kamera belakang ada ke tak? Tak ada storage. Tak sure. Sebab tadi tinggal 44 minit. Oh sempat kot. Sempat kot. Tadi dia mesti dalam 44 daripada mana? Daripada Petronas Shell tadi? Shell? Navaria. Oh 44 minit. Tak ada dah kot. Mak, saya bawa motor besar. Tak muat. Okay, korang depan. Korang depan. Comel je budak. Depan je. Naik genting ni weh. Uish, layan. Ayan. Rekod lagi ni. Kaya basikal. Tak baik tu. Nelayan. Di mana? Masuk balik nak pergi PTIC. Tak berlari dan Besti. Alah. Corner tu layan lah slow sikit. Kita ni tak tu dia orang. Tak, cameraman tu laju sangat. Nak footage. Tahulah kerja kat BMW. Marah pula. Lebih baiklah yang si kawan anak tak ada. Tak goyang tu. Berhenti lagi. Oh, masuk kiri ni. Slow down masuk kiri ni. Jangan kata jadi baik. Jangan baik. Jangan dia tak baik. Hampir. Bila janda tu saya. Ya, slow kereta tu. Ya, slow. Ya. Ah, siap lah motor ni. JN pula. Masuk GN. Ya. Oh, lori. Ya. Kita ni. Relax. Brother, relax. Relax. Relax, brother, relax. Mana dia bawa ni? Nak je berdiri juga boleh? Oh, Tak boleh nak berdiri. tinggi sangat. Kerantuk lah. Tak boleh nak berdiri. Tunggulah, boleh berdiri. Itulah, nak SWK lagi. Patut dirambil GSA tadi. Ui, berat tu. Tak nak. Serius tak nak. Berat sungguh tu tadi. Dah try tu. Ya. Kalau GS okey lagi. GSA parai. Rasa bawa motor tu letih, bhai.
Tapi dia macam bawa motor ni lah. Ni kan berat juga. Tapi 180 tadi. Tahu-tahu dah 180. Tak khabar pun. Tak rasa. Tak rasa. Motor ni pun tak guna spur berkuasa lagi ni. Itulah, Hazmi dia kata try lah. Tahu-tahu dah 200 lebih. Ni sebab kita commercial. Kalau tak, maklum macam mana. Yalah, kita tak macam Hazmi. Kan? Cik. Boleh pinjam seminggu. Tak ada. Kita pinjam sehari. Tak apa. Kita tak nak take risk. Kalau punya seminggu, risk Betul. lagi tinggi. Ni dapat rasa okey dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur. Nanti kena cut tadi. Cik. Tak rekod. Kita tak ada rekod. Apa storage ni? Oh, tinggi. Mana dia pergi? Oh, sana. Aduh. Nampak dia orang lepak ni. Kenapa kita ni? Kenapa? Why? Oh, ni Langs Cafe. Baik, Salim Nazar lepak. Kedai kawan ni. Oh. Jap. Tak, mana? Dia nak ni rekod video. Oh, you turn. Okay, Alhamdulillah kita dah sampai ke destinasi. Itu kat Langs Cafe, kat area Bukit Tinggi. Kita dah sampai dekat Ini dia S1K, Dira, Arti, aku. Guys, Dia buat vlog juga guys. Dia buat vlog guys. Kita naik motor BMW. Berat show. Tak on lagi. Pergi lu. Tak on lagi. Bismillah. Hello. So kalau nak masuk gear kau kena tarik brake. Dia tak ada kelas tau. So ni manual, boleh auto. Kita set auto lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dah berhenti dah hujan. Wah, best tu. So kita dengan Yulina dan juga Dira. So Yulina bawa SR, model SR, Dira bawa S1000 RR, S1K lah. So aku ni RT. Oh, Dira dengar ke suara? Dengar. Oh, ingatkan tak dengar macam sunyi. Nak buat review kan? Sunyi betul. Sunyi. Berapa kali dah buat video ni, harap sound dengar je lah lagi. Aduh, stres lah. So kita bawa daripada Langs Cafe ke apa nama tadi, di Bukit Tinggi. So ni nak on the way balik ke HQ lah, BMW. Motorrad arah Damansara. Thank you, shout out to BMW Motorrad arah Damansara untuk bagi peluang test ride motor diorang ni. So bagi aku ni first time lah bawa RT. Kalau macam sport touring ni, sebelum ni aku pernah bawa 1000 GT Suzuki. So ini second sport touring. Memang best lah sebab dia clutch ada, kau auto je. Dan dia bukan auto macam skuter saja, dia boleh kau nak up and down, quick shift boleh, cruise control ada. Semua elektronik ada. Mode dia ada 4 jenis mode: rain, road, dynamic dan dynamic pro. Speaker pun ada guys. Pasang sikit lagu dia. Macam mana nak pasang radio? Ni radio. Kau
on. Sekejap, macam mana nak on ni? Okey. Ni speaker. Lagu apa tu? Bunyi radio. Lagu apa tu? Tak pasal lagu lagi, dia orang tengah bebel. Oh, ya. Tapi sekarang ni kamu mandu perlahan dekat lorong motor. Yang memandu perlahan memang bagus. Tapi kalau salah tempat boleh jadi bahaya juga. Lorong kanan tu lepas untuk kenderaan yang Wah, ni kita jalan-jalan kampung ni. ia boleh ganggu aliran trafik. Oh, masuk highway. Rendah risiko kemalangan. Ingat ya, kalau nak mandu tenang, duduklah di lorong kiri. Pesanan ini daripada saya, Razak Ahmad. Nah, tengok dengar guys bunyi radio. Ah, dengar. Semat tu, ni tak kuat lagi tau. Tapi ramai yang lupa untuk kasih tahu amat. Saya lagi Oi, highlight tu laju. Kita off radio tu. Santai, saya suka santai-santai je. Okey, kita layan dulu guys. Bawa RC, layan highway Karak. Ada polis. Tepuk kepala, Oh. Oi, dapat merasa bawa motor bapak-bapak dah siang. Awal lagi dah bencin. Tapi best tu. Sedap sangat. Itu je sebenarnya. Okey. Alang belanja satu. Jam lori. Kena isi windshield. So windshield dia adjustable automatic. Tak rasa angin terus. Tapi ni untuk touring lah. Kita nak sport kan. Ini kena slow down. Jadi jambatan ni bahaya. Tahu JKR tak nak baiki jalan ni. Sebab risiko juga nak reka jalan sini. Sebab dia jambatan kan. Sini dia slow down ni, lubang besar ni. Wei, dia tak nak repair dia jalan ni. Takut lah nak layan kat sini. Oh. Hati-hati juga jalan ni. Warna baru.
jalan basah ingat. Jalan dah basah guys, baru nak try. Side mirror dia macam side mirror kereta lah. Oh, tak ni motor RT ni. Vibration kat tangan pun tak rasa. Kita set cruise control. So kalau nak cruise control, kalau tolak ni kita tekan set. Boleh follow lah. Follow kita depan. Tak ada follow, dia ikut skip lah. Kau ni buat benda nak kena suap. Marah audience. Oh, alah, sini macam dah tak ada lah lepas ni. Apa? Kerja banyak, tak best, tak apa. Depan ni kira, dia lah. Lalu. Okay, nice. Dia dah sedang macam kejar laju tu. Wah, ada besis ni pun sedap kat ni, 650. Dan screen KFC dia pun besar guys. Tadi daripada Shell ke Petronas tadi sebelum masuk gambar ada 4 bar, sekarang ada 3 bar. So dia pun not bad, minyak dia pun boleh tahan lah. Landu Zawi kat sini. Anak korang yang sekolah rendah tu kan, dah ada laptop untuk belajar ke belum? Navigation, media, telefon dan connection. Setting pun dia ada. So banyak lah assist. Dia punya assist suspension. Oh, dia boleh setting suspension, cruise control. Oh, front collision warning pun ada ni ha. So memang betul lah dia akan bagi tahu. Oh, banyak display. Oh, smart lah. Okey, dah faham dah. Dia ada satu sistem mana kalau brake depan dia akan connect sama brake dengan belakang. So dia tak akan wekang lah motor ni. Walaupun hard brake depan
Dia takkan welcome motor ni. Oi, smart tu. So itu saja video kali ni. Bye. Assalamualaikum guys. Jumpa di next video.